Hai guys, abang nak sharing sikit petang ni. Berapa ramai coach diperlukan untuk satu tim 15-11 pasukan rugby? Di semua peringkat sebenarnya. Tak kisahlah main sekolah menengah ke, kelab ke, apa ke. Kan di semua peringkat. Untuk kejohanan, untuk menyertai kejohanan. Kalau macam sekolah tu nak kejohanan. MSSD ke, SSR ke, apa-apa tournament 15 aside ke. Kalau kelab tu, macam tu lah contoh-contohnya kan. Kalau awak nampak ataupun awak tengok tim awak tu atau awak pulang ke alumni tu tengok coach tengah seorang-seorang handle tim 15 aside tu, pergilah tolong dia. 15-11 ni tak boleh handle seorang-seorang. 15-11 tim ni dibagikan pada dua pot besar ataupun dua grup besar. Satu forward, satu backline. Ini basic dia. Kalau seorang bawa forward dengan backline tu memang tak jadi apa sangat lah. Memang kau jangan harap lah keputusan-keputusan menarik akan keluar daripada pasukan tu. Biasanya forward tu, tim forward akan dibawa oleh seorang coach, tim backline akan dibawa oleh seorang coach. Jadi mereka ni disatukan. So sekurang-kurangnya dua coach perlu ada untuk bawa pasukan 15-11. Sekurang-kurangnya dalam kapasiti kejurulatihan lah. Lebih baik kalau ada tiga. Satu head coach, satu forward coach, satu backline coach. Lepas tu ada helper yang tolong SIC ke, apa, yang tolong bahagian air ke, minuman, dan yang tolong bahagian yang tolong tu biar ramai. Awak perasan tim-tim yang besar-besar sekolah ni kan, kalau 15 aside punya kempen, banyak bagi contoh lah, MRC yang balik pulau 5 orang coach, VI 5 orang coach. Itu yang finalis tahun lepas, Semashu 4 orang coach. MCKK 4 orang coach. Tapi dia ada head coach dia. Kan yang tolong tu, kita tengok orang sekeliling-sekeliling dia masa hari kejadian tu dia semua pakai baju kejurulatihan punya tim. Kalau setakat 2 coach tu dek, kau nak fight macam mana tim yang ada 3-4 coach ni dek? Fikir-fikir kan. Tolong diorang. Alumni pulang kepada mereka. Kalau tengok tim tu tengah seorang coach, 2 orang coach, tolonglah apa cara pun. Parents pun sama. Kalau nampak macam itu keadaannya, gila ambil coaching course ke, bolehlah tolong sikit-sikit on whatever side lah, yang supaya head coachnya tu boleh fikir pasal benda yang lebih besar untuk kemajuan tim tu. Dapat sesuatu. Semoga manfaat. Terbabu.